Hari ni 23 April. Hari last lah kita duduk di Turki ni, ataupun last kita di Istanbul lah. So hari last ni mula-mula pagi tu kita ke Spice Bazaar lah. Kalau dulu ni sebelum nama Spice Bazaar ni mereka bagi nama Egyptian Bazaar. Bazar ni lama lah dibina pada abad ke-17 lah, waktu pemerintahan Empayar Osmaniyah dulu. Di sini ni kalau kita masuk ni memanglah bau safran, jintan manis, kayu manis, teh apple. Tak tahulah mereka ni suka sangat teh apple pasal apa tak tahu. Antara barang yang mereka duk jual lah dalam bazar ni, kalau dia nampak tu macam teh herba, madu, kurma, minyak wangi tu, minyak atar tu lah ataupun ubat-ubat tradisional Turki lah. Selain tu t-shirt cendah hati ni memang standard lah, memang ada lah. Dia ni adalah kalau kita masuk ni kita dapat merasai lah dia punya kehebatan zaman Osmaniyah punya kan. Sebab dia waktu dulu ni kira dari sudut sejarah ni, bazar ni bukan saja tempat beli belah. Dia ni dulu nadi ekonomi Istanbul lah, di mana pedagang Arab, Parsi dan Venetian pernah berniaga di sinilah mereka tu. Rempah ni dia anggap barang mewah dan sangat bernilai pada zaman tu. Jadi Istanbul ni kira menjadi titik pertemuan dah pedagang timur dan juga barat. Kat dalam Spice Bazaar ni terbeli juga tu Turkish Delight. Ada keychain sikit, ada souvenir sikit kan, untuk balik. Lepas ni kita akan ke Galata Tower pula. Tu Galata tu kat background tu nampak yang dekat puncak bukit tu kan. Dekat situlah kita akan pergi. Terus sementara tu kita tunggulah ni bus untuk datang ambil ni. Dekat sini ni port ni nama Galata Port lah. Lepas tu dekat situ kalau nampak jambatan tu kan, itu jambatan Galata. Daripada jambatan Galata tu kita akan sampailah Galata Tower. Jadi duk main kawasan ni lah. Kawasan ni kawasan pelancongan lah. Mereka pun duk jual gerai duk jual roti summit apa tu kan, dengan jagung rempui, dengan apa tu kawasan-kawasan ni lah. Jadi very touristic lah kawasan ni. Naik bus saya lah, sampailah kita ke Galata Tower ni. Galata Tower ni orang Itali lah bina pada 1348 dulu. Pasal waktu tu orang Itali menguasai perdagangan di sini kan. Sebab tu reka bentuk dia pun bukan Osmaniyah lah, dia sedikit Itali. Jadi sepanjang sejarah ni menara Galata ni digunakan sebagai menara kawalan, pusat pemerhatian kebakaran, menara pertahanan dan juga titik pemantauan lah pelabuhan Bosporus. Tapi sebenarnya dia ni menara yang attach dengan tembok lah sebenarnya. Tapi dah lama-lama ni tembok dia dah reban, tinggal dia sajalah yang masih berdiri. Jadi nanti kalau kita naik atas Galata Tower ni, kita boleh nampak lah Selat Bosporus, kita boleh nampak Hagia Sophia, Blue Mosque, Golden Horn, Jambatan Galata. Kapal-kapal memang nampak lah kan. Jadi itulah keistimewaan. Tapi tak ada lah apa sangat. Dia tak ada lift lah, kena panjat naik tangga tu, menara tu kan. Dah masuk kena bayar pun. Rasanya dalam 30 US dollar ke euro. Macam tu lah. Jadi memandangkan kita ni bukan sihat sangat naik batas tu kan, dah lah kena bayar pula. Jadi kita putuskan untuk ronda-ronda kat bawah ni sajalah. Sepanjang jalan ataupun lorong ke Galata Tower tu, banyaklah ni gerai, bukan gerai, kafe dan juga restoran di kiri kanan tu kan. Jadi tempat-tempat ni ramailah orang chill ataupun lepak-lepak sambil minum teh, makan kek apa tu yang famous tu kan. Memang kena, tapi harga kawasan ni keras lah
kita minum teh secawan dengan kek satu slice tu pi dekat RM70-80 lah duit kita lah kan. Jadi tapi tak apalah, sekali sekala ni kita try lah kafe-kafe dekat kawasan sini kan. Ni kita punya Sheila ni dia kata tak worth it lah nak kalau nak naik tu pasal mahal kan. Lepas tu kena menapak pula naik ke atas tu. Jadi dia pun suggest minum-minum kat sini lah, makan kek Sebastian Cake. Sebastian Cake yang famous tu. Kan semua orang pun try lah kat sini. Sekarang ni kita berada dekat dengan Menara Galapata tu lah. So tempat ni famous untuk tu lah, menara tinjau tu zaman Roman punya. So naik dia kena €30. So kita lepak dekat bawah ni lah. Dekat bawah ni pun famous lah untuk minum-minum kopi dengan cheesecake. Dan kedai yang kita singgah ni antara yang famous lah, mengikut kata pemandu pelancong tu, CD tu. Kita tengok seperti apa cheesecake-nya. Mama order apa? Cheesecake apa tu yang famous tu? Kek apa nama tu lah, chestnut. Apa nama menatang apa lah. Tengoklah. Sehari kita tengok. Orang memang ramai kat sini lah. Macam Bukit Bintang kita lah. Okey, kita tengok seperti apa dia punya kek. Itulah cheesecake dia dengan abang Milota ni. Milota Cafe. Asal cheesecake dia tengok. Oh, kena tuang ni. Kena tuang. Ni cara makan dia tu. Lepas tu ambil canca. Ya. Okey. Okey, kita tengok teh dia pula macam mana. Turkish tea. Menyegarkan menyegarkan. Okey, mai nak rasa pula ni cheesecake yang famous di Galata ni. Sedap ke tidak? Cheesecake. Rasa cheese lah. Dan sedap lah, kena mai try lah. Ni teh dah pula. Kita tak payah try lah. Tak payah try gula. Rasa teh. Tidaklah rasa Milo. Dia akan rasa teh. Waktu yang paling cantik untuk berada di kawasan Galata ni waktu lewat petang lah. Ataupun waktu matahari nak terbenam tu kan. Ataupun yang lebih cantik lagi waktu malam lah, apabila lampu-lampu di Istanbul ni mula menyala. Kawasan-kawasan sekitar dia ni pun unik, di mana jalan berbukit, berlantaikan batu bata yang lama tu kan. Kafe klasik dia ni. Lepas tu dia banyak pemuzik jalanan. Lepas tu dekat Taksim nanti ada tram merah tu kan. Kawasan ni pun dia akan lalu juga tram merah lama tu. Dan kedai seni, banyak kedai-kedai seni yang memberi rasa Eropah bercampur dengan budaya Turki. Antara budaya Turki ni minum teh ni. Teh dalam gelas ramping ni. Gelas ni ada jual sebenarnya dekat Shopee lah. Pasal balik tu duk carilah kat mana nak beli gelas ni kan. So bila kita check dekat Shopee ada. Shopee ni memang apa saja pun ada lah. Walaupun barang-barang tu daripada Turki. Silap kita beli dekat Shopee tu lagi murah daripada kita beli dekat Turki kan.
Itu dia background Galata yang lebih jelas lah. Galata Tower. Okay, sekarang kita berada di Menara Galata. Menara Galata yang tadi dari jauh kita dapat kan. Dapat gambar dia. Tu ni lah kaunter tiket dia kat belakang ni, kaunter tiket. Dia tadilah harga dia. Walaupun mahal, ada je orang mana kan beratuk. Sampai beratuk panjang nak masuk ke dalam. So harga tiket kita tengok. Betul lah. Tadi 30 euro. Dan yang lain tu kawasan Galata ni sebenarnya bukan sekadar tempat pelancong untuk naik menara lah kan. Dia ni kira kawasan yang menggambarkan jiwa moden Istanbul. Pertemuan budaya Eropah, Osmaniyah dan kehidupan seni anak-anak muda di Turki lah. Dulu kawasan ni dihuni oleh ramai pedagang asing. Misalnya daripada orang Ganua, daripada Itali, Yahudi, Sephardic, Armenian, Greek Orthodox dan juga pedagang-pedagang Eropah lain lah. Sebab tu bila kita jalan di sekitar Galata ni, kita akan rasa suasana yang agak Eropah. Bangunan batu lama, lorong sempit berbukit, tingkap tinggi gaya lama punya, kafe-kafe kecil di sekitar jalan dan juga muzik jalanan lah. Dan suasana ni berbeza lah dengan kawasan Sultan Ahmad ataupun Hagia Sophia yang lebih bercirikan Empire Eropah, Empire Osmaniyah dan juga keagamaan. Kafe-kafe di kawasan Galata ni dia sangat terkenal lah pasal suasana yang santai, ada seni muzik dia, kawasan tu kopi Turki dan juga ada pemandangan yang cantik lah di sekitar Bosphorus tu. Ramai orang Turki yang datang sini ni kira sembang panjang lah, sambil-sambil baca buku, kerja dengan laptop ataupun kadang-kadang tu sekadar menikmati teh lah. Wah, kebetulan pula ni kucing ni kan. Turki pun memang mana-mana pun kita boleh jumpa kucing di Turki ni kan, yang sangat jinak. Kalau kita main ni kadang kena bawa makanan lah sebenarnya kat mereka ni. Nampak macam lapar pun lah kan. Ni macam ni dia duk minta coklat. Tapi kucing dia memang minta lah coklat ni, tapi dia tak makan pun. Ramai orang anggap Galata ni sebagai simbol Istanbul yang moden lah. Pasal apa? Sebelah nampak masjid-masjid Osmaniyah. Sebelah lagi nampak suasana Eropah lah dan seni contemporary ni. Okey, lepas ni kita sambung ke video yang terakhir siri Istanbul ni, iaitu di dataran Taksim. Bye.